Mu yang nebeng-nebeng ngak slow-slow ah. Slow. Aku nak ketemu ni meri. Kak Joh. Legend dulu orang kau pisang Kak Joh. Dulu Lenin nata nama kedai. Solero nama kedai Lenin. Dulu kedai orang Kak Joh mak Joh je. Kau di sana Ali. Lenin nata nama. Elisa nata nama kedai. Usuk dah suruh mu lah usuk. Awak diet kat meri. Boleh dah, mu main depan-depan tangan mu tu duduk biasa lagi. Gini. Dah aku. Hai orang lama. Orang lama ni. Loh bodoh sini memang legend kau blok dulu. Ngepong dulu sini memang legend main ngejar je Jom sedap nak apa? Aku lelah nak sedap kau mana? Allah mu ni duk sedap. Dan biasa abang tengok set basikal yang akan berhenti sini dulu. Betul. So kita kena ikut otai-otai. Ikut. Kejap tunggu Abang Faris. Kita kena dah. Ada kata otai biasa berhenti sini. Ada pula. Dia tak tahu. Jahat kau ambil otai kasih akak. Maggi mana apa dah? Apa order sini lah? Sini. Okey ya. Biasa lah. Tak ada benda pun. Belah. Kalau lama-lama sangat lah. Alhamdulillah. Saya tak apa 15 minit berhenti. Bodoh nak tanding. Mu aku ni macam atlet bodoh. Kita baru main nak basikal kan. Bapak penat sial. Aku kalau aku duk kurus tengok barang. Senang. Kesalang. Ya. Aduh. Biasa-biasa bang. 1,001. Depan mana diorang ambil air kat dah kak. Dia cari energi ambil air mani. Gok set ni. Biasa dah. Ni tunggu diorang ya. Alang-alang tu buat paranormal tu korang. Bodoh paranormal dah tak apa tu. Tahu. Maestria sebut nama aku dah sekarang. Maestria. Hai. Ya. Tak datang ni belakang. Tu kata. Orang set stop pun datang Kak Jamilah. Siapa dah nama Jamilah? Nama macam orang Ayala. Dulu muda-muda memang set lepak basteng. Set top. Jarang lama dah dengar ayat set top. Kak Jamilah ni memang set basteng dulu orang kata lepak basteng. Sakit top. Orang set top apa? Lama dah dengar ayat set top. Emang kena lepas set top. Set top, set market. Kak Jamilah setara ni barang. Biasa set basikal, ia kayu berapa lama? Berapa kilo lah? Tahu bang, tapi dia dah berhenti lah. Dia maintain. Dah cakap ke dia main basikal dari kecil. Nata kita baru 2 kali kayu basikal. Orang Terengganu naik basikal tak pernah isu. Tapi kalau orang luar yang macam itu isu. Luar, dia main dalam bandar. Kita adalah luar kita. Dalam kita, tapi sebab orang Terengganu ni terbiasa dah. Segi orang Terengganu bandar betul langsung. Di belakang. Kain nak hantai. Kain nak layan view. Dulu nak royak ni, sebelum ada yang jambatan baru tu, Dobridge tu, di sinilah orang kata jambatan kita lalu dulu orang kata. Nak royak, inilah jambatan Sultan Mahmud.
Kejap. Panjang dapat tahun ni berapa kilo je hanya lagi? Nak awal aku. 3 ke 4? Kita naik bukit ke sekarang ni? Kejap.